Ini pokok apa, tak tahulah cakap apa, tapi katanya ni elok untuk apa ni, orang batuk. Kalau orang batuk boleh rendam dengan air, dalam air. Ini ubat ulam sirih Cina. Tak tahulah kenapa dipanggil sirih Cina, tapi memang daun dia memang macam sirih, ulam sirih Cina. Tapi tengok daun dia kan, bentuk dia semua macam sirih kan. Sebab tu lah agaknya dipanggil sirih Cina. Boleh makan ni, buat ulam macam ulam raja semua tu. Dia tumbuh sendiri melata dekat tepi-tepi rumah. Dia tumbuh sendiri, kita tak payah tanam. Ini pula pokok belalai gajah. Kata elok untuk macam manis, darah tinggi, dengan apa, kanser.